kita nak pergi tengok ke August Lane 1. Apa yang Abang Agus offer untuk orang yang sewa dekat August Lane 1. Okey, jom. Okay, jambatan baru kita akan try lalu hari tu. Jambatan balak dah buang dah. Seimbangkan badan. Kena seimbangkan. Cara dia kena macam tu. Kena depakan tangan. Tengok dia memang untuk seorang jalan je, nampak? Sebenarnya agak gayat juga sebenarnya. Macam tu. Oh, dah sampai kat tengah dia agak bergoyang-goyang sikit. Macam tu. Okey, boleh. Lepas. Agak berpindah-pindah sikit. Usin lah. Usin. Tapi tak masak lagi pun. Kita dekat August Lane 1. Dekat sini ada macam homestay lah. Homestay dan juga beberapa chalet yang boleh disewa. Nampak tak? Tu dekat sana tengah proses tapak untuk buat tapak deck. Untuk tapak D rasanya. Dan juga tangga untuk laluan ke sungai. Nanti dia akan turun ke sana ataupun turun ke situ. Ya, yang ni pondok utama, yang belakang, yang depannya pondok Munir, yang tengah tu pondok-pondok pondok kecil. Oh, okey. Kalau kita kata satu grup lah masuk, berapa maksimum boleh masuk? 40 orang boleh masuk. Ini dewan utama yang wajib ambil lah. Dekat dewan ni ada tempat makan. Tempat makan macam ni. Lepas tu ada dapur. Boleh digunakan. Lepas tu dekat atas ni katanya boleh tidur ramai-ramai lah. Ada atas deck ni. Kat bawah ni ada 2 bilik yang boleh digunakan lah. Ini pun kat sana. Sini pun tempat santai juga. Tempat makan lah. Ataupun untuk dewan. Kalau kita ada buat event ke kan, boleh kosongkan buat jadi dewan. Tempat masak. Lepas tu ada 2 pintu lah sini. Ya. Ini pun boleh untuk disewakan jugalah. 2 buah bilik. Puas. Kata queen. Kecil je biliknya single. Pondok-pondok namanya. Ni kalau kata untuk tempat budak-budak tidur boleh lah. Tempat dia kecil-kecil. Satu bilik single. Kecil je. Katil single. Untuk yang single. Memang katil single macam ni je. Ya. Ada 4 pintu. 5 pintu. Satu pintu dia tertutup. Ya. Satu ruang bilik. Ya, untuk satu ruang bilik. Ini kalau solo-solo boleh lah. Di sini. Bantal 2. Ini pun cukup ni. Kipas ada. Kalau budak sekolah. Tingkap pun ada. Toilet kat luar. Share okey lah. Toilet pun kat luar. Munir nama dia. Pondok Munir. Open juga. Boleh ke? Boleh. Tak apa. Kena pakai kasut ke? Pakai. Pakai seluar. Pakai sikit. Diberi peluang untuk tengok dan masuk. Alhamdulillah. Wah, ya. Ni ruang tamu kecil. Oh, yang ini korang akan rasa vibe suasana dapur, ya Allah. Oh, ini kalau bagi saya sendiri, pilihan utama saya kat sini. Kat sini. Terasa, ya Allah. Macam kat kampung. Rasa saya balik ke zaman 50, 60, 70-an. Betul. Kalau kita menginap kat sini lah. Kalau bangun tidur je, ni hilang ni. Oi, mau ke mana? Jangan main. Suasana kampung. Masak kat bawah tu tadi. Kalau muka dengan menu tu kan. Jadi cakap tak dapat nak masuk. Kena datang August Lane lah. August Lane 1. Okay? Siapa yang ada grouping 40 kepala tu, ambil datang sini. Buat aktiviti kat sini. Okay? Ini mengutip duluan. Itu kalau bermalam yang ini minimum dia, yang ni wajib ambil pondok utama.
Pondok utama ni wajib ambil sebab dia ada dapur, dia ada dewan. Lepas tu tempat makan semua ada. Dekat sini sepanjang ada tetamu jangan set dia on. Kalau ambil depan saja minimum 15 orang. Kalau ambil semua sekali baru 40. Lebih daripada 40 tu Agus akan charge per head. Tempat makan dengan dapur gas semua kita bagi. Bawa bahan mentah saja. Kalau nak catering ke, nak ambil catering mana-mana pun on je. Lepas tu. Kalau ikut pacak kemah Agus akan charge lain. Okey, faham. Ikut tapak sebelah Agus yang 2 juga. So, jangan lupa nanti tonton sepenuhnya Nuhas TV punya channel. Nuhas TV. Pondok 5 pintu. Ini dewan utama ada 2 bilik ya. Ini pondok Munir. Okey. Ruang lepak dekat atas, naik tangga. Ruang lepak yang terbuka dekat bawah. Toilet belakang ada 2 pintu. Ini ada 2 pintu lagi untuk pondok-pondok dan juga pondok utama ni lah. Okay. 40 orang. Kalau ambil satu tampak ni 40 kepala. Okay, jemput datang ke August Land 1 Okay. Inilah dia suasana. Kalau kata nak buat event, ajak saudara mara buat family day boleh dekat August Land 1 untuk 40 kepala.